Belum ni kalau bini dia buka aircon suhu 16 Celsius, memang dia sakit dada. Mamat ni sakit jantung dia pelik sikit. Dia sakit dada, berat dada, ketak dada, berlaku masa rehat je. Masa jogging, jalan cepat-cepat dia okey. Tapi kalau tanya dia betul-betul, simptom sakit jantung dia sebenarnya berlaku apabila dia duduk dalam bilik buka aircon cuaca yang sejuk. Yang ni memang kita tahu mixed pattern angina. Sakit jantung disebabkan spasm oleh saluran darah dia semasa cuaca sejuk. Simptom macam sakit jantung. Buat stress test normal. Tapi saya buat juga angiogram sebab simptom dia memang macam sakit jantung. Kau tengok gambar dekat atas. Yang belah kiri adalah saluran darah dia sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Tengok arrow merah tu. Nampak tak ada blok lebih daripada 80-90%. Yang belah kanan ni pula selepas rawatan angioplasti dengan stent. Aku bagi zoom sikit bagi mudahkan nampak. Yang ni saluran darah, tengok sumbat dia sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Belah kanan ni pula kau tengok selepas rawatan angioplasti dengan stent. Lepas balik rumah sakit dada dia hilang. Bini dia buka aircon 16 Celsius degree pun dia tak sakit lagi dah. Sebelum ni kalau bini dia buka aircon suhu 16 Celsius, memang dia sakit dada. Sekarang dua-dua boleh tidur dalam satu bilik. Sekian, terima kasih.